Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang mana kita membahaskan berkenaan dengan keyakinan dan juga akidah ahli sunnati wal jamaah, baik daripada teks kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung membahaskan tentang kemunafikan. Jadi sebelum ni kita bincangkan tentang makna dan takrif kemunafikan, pembahagian nifaq, kemunafikan itu, dan kita lihat beberapa perkataan sebahagian ahli ilmu untuk menjelaskan taksim ataupun pembahagian yang kita dah sebutkan sebelum ni, dan kita sambung pembahagian ataupun penjelasan daripada ahli ilmu tentang pembahagian yang sebelum ini. Dan kalau kita lihat sebahagian lagi ahli ilmu dalam kalangan ulama ahli sunnah, mereka membahagikan taksim kemunafikan itu nifaq kepada yang kita sebutkan sebelum ni, iaitu nifaq akbar dan nifaq asghar. Yang ni kita tak sebut lagi. Sebelum ni kita sebut nifaq i'tiqadi dengan amali, kan? Kemudian contoh kita bagi nifaq i'tiqadi yang boleh mengeluarkan daripada Islam, dan dia ada tahap-tahap dia. Nifaq amali tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam, dan dia ada tanda-tanda dia. Dan satu lagi yang anda lupa nak tegaskan tentang kaedah umum untuk kita nak tahu apa beza nifaq amali dengan i'tiqadi ni juga adalah dengan kita meneliti Al-Quran dan Sunnah. Antaranya secara umumnya, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang kemunafikan dalam Al-Quran ni boleh dikatakan semuanya merujuk kepada nifaq i'tiqadi ataupun nifaq akidah lah, munafik akidah. Contoh bila kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah tentang tanda-tanda orang munafik ataupun sifat orang-orang munafik, itu terus kita letakkan di kaedah dia, itu merujuk kepada nifaq i'tiqadi. Nifaq yang munafik yang ada pada zaman Nabi, mereka adalah munafik i'tiqadi, ya. Dan ada pun di dalam hadis, di dalam Quran ni, mana dalam keseluruhan ayat Quran, surah Al-Munafiqun, kan, yang turun cerita tentang sifat orang munafik. Dalam surah At-Taubah ada sifat orang munafik, dan seterusnya. Dalam semua ayat-ayat yang cerita tentang munafik yang disentuh dalam Al-Quran, maka ia merujuk kepada nifaq i'tiqadi, nifaq akidah. Dalam hadis pula, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kebanyakannya akan datang menjelaskan tentang nifaq amali. Contohnya macam kita sebut tanda munafik tu, bila dia bercakap berdusta, bila dia berjanji dia menyalahi janji, apabila dia diberi amanah dia khianat, apabila dia bertelingkah dia melampaui batas atau melakukan kejahatan. Jadi itu nifaq amali. Adakah orang yang ada ciri-ciri nifaq i'tiqadi itu tak ada padanya nifaq amali? Tak. Jawapannya, orang yang ada ciri-ciri nifaq i'tiqadi, confirm dia ada ciri-ciri nifaq amali, itu je. Tapi orang yang ada ciri-ciri nifaq amali, belum tentu dia nifaq i'tiqadi. Belum tentu dia berlaku kemunafikan dia dalam akidah. Belum tentu dia tu seorang munafik yang tulen bila dia ada ciri-ciri nifaq amali tu. Macam kita bagi contoh sebelum ni, seorang yang salat, yang menjaga solatnya, boleh tak dia menipu? Boleh, kan? Terhimpun pada dia ciri-ciri munafik. Tapi tak semestinya dia seorang munafik yang munafik akidah.
ataupun nifak i'tiqadi tu kan. Kerana dia boleh jadi dia bertaubat, boleh jadi waktu dia menipu tu iman dia memang berkurang lah, confirm lah kan. Tetapi waktu iman dia bertambah, dia tak akan menipu kan. Contoh, boleh tak berlaku orang yang baik dia menyalahi janji? Ada je kan. Kita pun pernah, kadang-kadang kita berjanji, kita tersalah menyalahi janji. Kadang-kadang tak sengaja, bukan sengaja kadang-kadang. Jadi tak automatik, tak kita kata terus bila dia ada ciri-ciri munafik tu terus automatically jadi munafik, dengan makna kata munafik yang tulen ataupun munafik i'tiqadi. Jadi tak, dia macam ni, tak semua orang yang ada ciri-ciri munafik terus kita boleh kata dia munafik i'tiqadi ataupun munafik tulen. Sama seperti munafik zaman Nabi, tak kan. Tetapi semua yang ada kemunafikan dalam munafik i'tiqadi pasti akan ada ciri-ciri nifak amali dalam dia, dalam diri dia. Contohnya yang kita sebutkan sebelum ni, orang yang menzahirkan Islam tapi dia membenci Islam, menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Perbuatan dia menzahirkan Islam tapi dalam hati dia benci Islam, itu dah ada satu bentuk penipuan kan. Tak perlu tunggu dia cakap tipu, itu pun dah tipu dah. Jadi bila dia cakap depan orang beriman, saya beriman, itu penipuan lah kan. Kemudian bukan bermaksud juga nifak kemunafikan yang berbentuk amali itu perlu tanda-tanda dia itu perlu lengkap dahulu ada pada seorang individu untuk menjadikan dia munafik yang i'tiqadi ataupun munafik yang tulen. Tetapi kalau empat-empat tanda tu terhimpun pada dia, memang dia munafik tulen. Kalau dia cakap tu memang sentiasa berdusta, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji sentiasa menyalahi janji, wa idza tumina khana, bila diberi amanah sentiasa dia khianat, wa idza khasama fajara, bila dia bertelingkah sentiasa dia melampaui batas, melakukan kefajiran, kejahatan kepada orang yang dia bertelingkah ataupun orang yang dia bergaduh. Kalau berhimpun empat-empat tu, memang dalam hadis memang Nabi kata munafiq, kana munafiqun khalis, munafik yang khalis, munafik yang tulen. Tetapi tak semestinya dia terus terjebak dalam nifak i'tiqadi. Baik, sebahagian ahli ilmu mereka membahagikan nifak ini kepada nifak akbar dengan nifak asghar, nifak besar dan nifak kecil. Jadi jangan kita pening. Nifak akbar makna merujuk pada nifak i'tiqadi lah, nifak akidah. Nifak asghar, nifak kecil, merujuk kepada nifak yang amali. Apa maksud nifak akbar? Apa maksud nifak asghar? Nifak akbar, munafik yang besar, maknanya pelakunya terkeluar dari Islam. Nifak asghar, nifak munafik kecil, pelakunya tidak terkeluar daripada Islam. Dan ini antara yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka sebutkan taksim ini dengan takbir, dengan ibarat ini. Antaranya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, فَمِنَ النِّفَاقِ مَا هُوَ أَكْبَرُ يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ كَنِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيْ وَغَيْرِهِ بأن يظهر تكذيب الرسول فهذا ضرب النفاق الأصغر فهو نفاق في الأعمال ونحوها. Dia berhenti kat situ. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28 halaman 434, beliau kata termasuk daripada kemunafikan ada yang munafik yang besar, yang mana pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah sekali. Yakunu sahibuhu fi darki asfali minan nar. Yani jadi Ibn Taymiyah merujuk kepada ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
iaitu dalam surah apa? An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Maknanya orang-orang munafik, mereka itu, kata Imam Tabari rahimahullah ta'ala, fi tabaqil asfali min atbaqi jahannam, pada tingkatan ataupun pada darak, maknanya tingkatan neraka yang paling bawah sekali lah, maknanya yang paling dalam, tahap neraka yang paling bawah sekali, paling dalam sekali. Itu orang munafik, yakni merujuk kepada nifaq akbar. Sebab itu penting kita tahu nifaq akbar dengan nifaq amali, nifaq akbar dengan nifaq asghar. Kalau tak, macam mana kita nak tafsir ayat tadi? Takkan kita nak kata semua orang yang cakap bohong terus masuk dalam neraka paling bawah? Nampak? Tak, itu kita kata pentingnya pengetahuan akidah. Kalau tak, kita baca Quran salah faham. Itu yang jadi masalah bila orang kita, bila dia tengok sikit orang tu berurusan dengan orang kafir, suruh dia kata munafik. Macam yang baru-baru ni lah, bila Arab Saudi buat deal, maknanya dari sudut ketenteraan dengan Amerika Syarikat, terus orang tuduh dia munafik, kafir, masuk neraka bersama dengan Trump, bersama dengan dibangkitkan Allah bersama dengan orang kafir. Itu hukum kamu. Tak, dia selagi tak, dia, kita dah belajar kan sebelum ni dalam akidah, selagi orang tu hidup, Islam atau kafir, kita tak boleh tetapkan dia ataupun kita tak boleh confirmkan dia syurga atau neraka. Betul tak? Nanti lepas ni kita akan masuk ni dalam bab 39 ni, sama juga, dia akan sentuh. Tak boleh, kan? Maknanya kita tak boleh la tashhad li ahadin bihaqiqatil iman hatta ya'tiya jami' syara' Islam fa in qassara fi syai'in min dhalika naqisal iman hatta yamut. Dia ada kaitan. Dan kita dah bincang yang sebelum ni, kita tak boleh kata, tak boleh secara pasti mengatakan seseorang individu itu syurga bagi dia ataupun neraka bagi dia, kan? Ni sampai dah keluar, tak ada dah yang keluar, dia kata apalah, Arab Saudi ni kan, siaplah kamu bangkitlah bersama Trump dan orang-orang kafir, semoga dilaknat Allah. Tak payahlah sampai tahap tu, kan? Berpada-pada lah, kan? Jadi kita ni, kalau kita tak tahu, lebih baik kita diam, kan? Geopolitik ni bukan macam semudah lepak kedai kopi cerita, gosip sana gosip sini, kan? Dia adalah isu yang kompleks. Dia melibatkan kenegaraan, dia melibatkan kepimpinan. Sebab itu bukan semua orang boleh ulas, kan? Serah kepada orang yang ahli lah, kan? So dia adalah strategi dia, kan? Dan dia tahulah, dia lagi tahu daripada kita kenapa, kan? Jadi kita sebagai seorang Muslim ni, doakan kebaikan lah, kan? Ni nak dekat orang, nak masuk, kita orang Islam nak buat haji, kan? Sudah tentulah negara yang menjaga kebajikan hujjaj, para jemaah haji ni, dia nak jaga keselamatan. Bukan semudah kita kata bagi semua orang masuk, kan? Sebab ini Mekah, Baitullah, kan? Yang kita faham memanglah kita, kalau boleh semua nak langgak pergi. Tapi pihak berkuasa di sana, mereka berpengalaman, mereka tahu, kan? Bukan semua yang datang tu ada niat yang baik, kan? Kalau kita baca sejarah ibadat haji ni, nak dibandingkan dengan yang zaman moden ni, memang jauh beza dari sudut keselamatan. Sebab tu kita kena bersyukur. Kalau kita baca yang zaman dulu-dulu, tak selamat macam zaman sekarang ni. Kena rompak, kan? Tengah jalan tu kena rompak dengan perompak jalanan. Ada yang pergi tak balik-balik dah hilang,
Nak dibandingkan dengan zaman sekarang ni bila adanya sistem yang yalah mungkinlah nampak macam menyusahkan, tetapi ada maslahat. Kan? Maknanya kena ada tasrih sebab nak jaga keselamatan, nak kawal. Dulu siapa tak tahu tahun lepas revolusi Iran, lepas dalam tahun 1970-an 80-an, banyak berlaku percubaan untuk bawa bom daripada puak-puak Syiah, puak-puak Batiniah. Syiah ni Batiniah yang nak buat onar, nak kacau orang buat haji. Jadi ini takkan orang Islam nak sokong, kan? Jadi sebab kita rukun Islam kita 5 tu tak ada rukun Islam kita kena kita kata selain daripada 5 tu, rukun Islam yang kita wajib laksanakan, kemuncaknya mengerjakan ibadat haji di Baitullah. Jadi orang Islam semua tertumpu pada tu. Tetapi ada segelintir golongan, mereka cuba untuk datangkan naratif yang jahat. Mereka cuba untuk alihkan. Mereka kata, ini ada dah yang kata tak perlu pergi boikot ibadat haji. Bukan, tak ada. Berapa lama dulu ada dah. Jadi kita tak mahu yang tu. Jadi menghukum satu negara sebagai kafir, sebagai dibangkitkan dengan orang munafik lah, dengan orang kafir lah, kan? Even orang kafir sendiri pun, walaupun dia tak mati lagi, dia hidup lagi, kita tak boleh kata dia masuk neraka, sebab kita tak tahu pengakhiran dia. Seakan-akan kita macam Tuhan pula. Dia tanya diri dia sendiri, kau ni nanti masuk neraka atau masuk syurga? Kalau dia boleh jawab dia masuk syurga, bohong. Kalau dia boleh kata masuk neraka, bohong juga, sebab dia tak tahu. Macam mana dia boleh kata orang ni akan dibangkitkan dengan orang kafir, munafik? Tak boleh lah. Maknanya kalau kita tak tahu, jangan cakap. Jadi tahan mulut kita ni daripada nak ulas. Dan Allah Ta'ala bagi kita meniaga, Allah Ta'ala bagi kita buat kerja urusan kita, sibukkan diri dengan urusan kita. Urusan negara lain bukan urusan kita, kan? Bukan urusan kita. Yang akan dipertanggungjawabkan kita dalam kubur nanti itu 3 soalan tu. Dia takkan tanya apa pandangan kamu tentang Arab Saudi bekerjasama dengan ni, takkan tanya. Bohong. Orang yang dakwa akan tanya tu sebenarnya dia orang hanya tafsirkan agama ni dengan tafsir siasi, politik. Sebab dia orang nak politik lah. Jadi jangan terpedaya. Jadi kita tenanglah, kan? Memanglah ada benda yang kita tak setuju, mungkin kita tak suka, mungkin tak setuju, tapi maslahat umat Islam tu nak jaga 2 tanah haram tu. Jangan ingat 2 tanah haram tu, jangan ingat di Palestin saja yang diancam. Tu 2 tanah haram tu pun dikelilingi oleh musuh-musuh yang nak buat benda yang tak baik. Jadi kena fahamlah sikit, geopolitik ni bukannya satu side kita kena tengok selama-lamanya macam tu. Bahkan ada perkara-perkara yang banyak lagi kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang pandai ulah ni, dia tengok yang base pada apa yang dia nampak lah. Hakikatnya dia pun tak tahu. Jadi bila kita pakat-pakat tak tahu, kita serah je lah benda tu pada orang yang memang urusan dia lah. Sebab kita memang bukan urusan kita. Ni masalah netizen kita ni, dia melebih-lebih, kan? Wallahu musta'an. Sampai nak hukum orang tu sebagai kafir, ni bahaya lah. Tu dah jadi macam khawarij lah, kan? Syiah pun khawarij juga lah. Dia kira nak kafirkan ahli sunnah kan? Jadi taklah. Jadi kita berpada-pada lah, kan? Kalau kita rasa tak setuju, diamlah, kan? Ataupun bagilah, janganlah sampai mengkafirkan, sampai hukum orang tu dibangkitkan bersama orang kafir, dah jadi macam Tuhan pula. Allahul musta'an. Jadi itu kena jaga-jagalah, kan? Maknanya sebab itu kalau kita tak ada apa yang kita nak cakap, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beriman, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap benda yang baik atau kita diamlah, kan? Itu yang selamat. Allahul musta'an. Baik. Jadi yang Ibn Taymiyah sebut di sini, nifaq ni ada yang besar, iaitu pelakunya itu kekal dalam neraka, iaitu neraka yang paling bawah sekali.
asfali minan nar, ini tabaq min atbaqin jahannam, ini asfali tabaq. Tabaqat maknanya kedudukan yang paling bawah sekali. Contohnya seperti kemunafikan yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan selainnya. Ini merujuk kepada orang munafik zaman Nabi. Itu nifak akbar. Kan? Apa bentuk kemunafikan mereka? Bi an yuzhira takdzibar rasul, iaitu mereka menzahirkan pendustaan terhadap Rasul. Mereka menzahirkan pendustaan terhadap Rasul, maknanya mereka menyembunyikan pendustaan tetapi mereka menzahirkan Islam. Itu maksud dia. Kan? Ibn Taymiyah dia takbir tu, dia nak bagi tahu, tapi di sisi Allah sama je, Allah tahu je. Kan? Itu dia takbir dia tu, ibarat dia tu. So jangan kita keliru bila Ibn Taymiyah kata bi an yuzhira takdzibar rasul, mereka menzahirkan pendustaan kepada Rasul, bukan maksudnya mereka menzahirkan tu di hadapan Nabi. Tak, mereka menyembunyikan, tapi di sisi Allah sama je. Depa sembunyi ke, depa terang-terang ke, Allah tahu je. Sebab itu Allah singkap perangai mereka itu dalam Al-Quran. Satu persatu Allah singkap. Kan? Dan itu contoh kemunafikan yang dalam kategori nifak besar, munafik besar, yang pelakunya itu kekal dalam neraka ataupun akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah sekali. Maknanya fid darki asfali minan nar tu maknanya di bawah lagi daripada orang kafir. Orang kafir atas dia, di bawah lagi. Itu maksud kedudukan dia. Maknanya apa? Hakikat dia kufur. Betul tak? Hakikat dia kufur. Tapi sebab apa dia paling bawah sekali? Sebab dia di atas dunia dulu, dia menzahirkan Islam. Dia kata kami beriman. Seperti orang beriman. Kami percaya. Kami yakin. Kami solat. Kami bayar zakat. Solat belakang Nabi. Tapi kufur. Jadi hakikat dia kufur lah, dia kafir. Jadi sebab itu dia punya kedudukan dia bawah lagi daripada orang kafir. Sebab orang kafir terang-terangan, yang ni dia sembunyi-sembunyi, tetapi secara menyembunyikan kekufuran dia itu dan menzahirkan kebaikan ataupun Islam dia. Sebab itu layaklah dia duduk paling bawah tadi. Kemudian kata Ibn Taymiyah, fahadha darbun nifaqil asghar, dan ini pula tadi dah habislah nifaq akbar tadi, contoh dia. Dan ini pula merujuk kepada jenis kemunafikan kecil, fahuwa nifaqu fil a'mali wa nahwiha. Nampak? Dan adapun nifaq kemunafikan yang kecil, nifaq asghar, maka ianya adalah kemunafikan yang berlaku dalam amalan dan seumpamanya. Macam yang kita sebutkan sebelum ni, bercakap dusta, apa lagi, menyalahi janji, khianat dengan amanah, kan? Jadi itu nifaq asghar, kemunafikan, yakni munafik kecil, tak menjadikan dia terus kafir, dan taklah dia tu masuk dalam neraka paling bawah sekali, tak. Kalau dia ada dosa, dia masuk neraka juga, tapi tak, bukan neraka paling bawah, kan. Baik, kemudian kata Syekhul Islam lagi dalam kitabnya Al-Iman Al-Awsat, beliau kata an-nifaqu kal kufri nifaqun duna nifaq. Nifaq ni seperti kufur juga. Antaranya disebut istilahnya nifaq duna nifaq. Ini sebenarnya istilah sahabat. Nifaqun duna nifaqin. Nifaq tanpa nifaq, maknanya nifaq apa? Kecil. Nifaq asghar. Walihadza kathiran ma yuqal kufrun yanqulu 'anil millah wa kufrun la yanqulu. Wa nifaqun akbar wa nifaqun asghar kama yuqal asyirku syirkan asghar wa akbar. Sebab itu dikatakan ada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya daripada agama, ada kekufuran yang tak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Contohnya apa? Dalam hadis Nabi sebut perbuatan seorang isteri mengkufuri suaminya, kufranul ashir. Kan ada, kan?
Nabi sifatkan kufur. Isteri kufur kepada isterinya, suaminya. Yakfurna bil ashir. Cuba carikan dalam hadis kan. Yakfurna bil ashir. Nabi tak kata, Nabi tak guna istilah lain. Nabi guna kufur. Yakfurna bil ashir. Wanita yang kufur kepada suaminya. Maknanya dia kufur nikmat. Kufur nikmat yang disampaikan melalui suaminya. Dia tak hargai, dia tak akui. Kufur tak? Kufur. Tapi kufur kat situ kufur tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Kan? Sebab ialah mana ada ulama kata kalau isteri tak hargai suami, kufur, keluar daripada agama. Tak kan? Tak ada orang yang berakal atau tak ada pun orang Islam yang faham macam tu. Sebab itu dia termasuk dalam contoh kufur yang tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Contoh yang lain, membunuh orang Islam. Nabi sebut kufur. Nabi kata sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya, ini memeranginya atau membunuhnya, kufur. Adakah maksudnya kalau orang tu dia bunuh orang, dia terus keluar daripada Islam, kufur? Tak. Maksudnya dia telah terjebak dalam dosa besar. Kufur kat situ maknanya dia kufur nikmat lah. Dan dia kufur duna kufrin. Itu datangnya istilah kufur duna kufr. Kufrun duna kufrin maknanya kekufuran yang kecil. Jadi daripada nas-nas inilah, sebab itulah ulama mereka faham ada nifak duna nifak, ada kufur duna kufur. Duna tu maknanya kalau kita terjemah kita kata kafir, kufur di bawah kekufuran ataupun tanpa kekufuran. Maknanya kufur yang kecil. Maknanya dia ada peringkat tahap. Itu istilah sahabat guna. Jadi samalah juga macam nifak. Nifak ni ada akbar, ada asghar. Maknanya bila kata nifak duna nifak, kufrun duna kufrin, maknanya dia ada peringkat dan tahap. Dia ada yang kecil, ada yang besar. Seperti mana juga kata Ibn Taymiyah, asyirku syirkan, asghar wa akbar. Syirik pun betul tak? Ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa dalilnya? Adakah Ibn Taymiyah ni dia buat kaedah sendiri? Ramai orang duk ingat Ibn Taymiyah ni buat kaedah sendiri. Bukan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kaedah yang dibuat tu base pada Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Kan? Dan pengetahuan dia terhadap nas, athar, dalil, yakni Quran dan Sunnah tu kuat. Sebab tu kalau orang kaji tentang akidah, orang akan tahu kat mana dia, orang ulama akidah mereka akan tahu apa yang dia cakap tu mesti ada dalil. Dia tak cakap kosong macam kita lah. Contohnya macam syirik. Syirik akbar, syirik asghar. Ada tak? Ada. Nabi SAW sebut, akhwafu ma innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya'. Nabi kata kat sahabat kan, sesungguhnya yang paling aku takuti berlaku kepada kalian, akhwafu ma akhafu alaikum, aku paling takut berlaku ke atas kalian, syirkul asghar, syirik asghar, syirik kecil. Nabi kata syirik kecil. Fasu'ila anhu, para sahabat pun tanya Nabi tentang syirik asghar, syirik kecil. Faqala riya', Nabi kata riya'. Jadi Nabi tafsirkan makna syirik kecil itu riya'. Memperlihatkan amalan, melakukan amalan untuk memperlihatkannya kepada manusia, riya'. Contoh apa? Solat, selfie. Pergi haji, sambil tawaf, selfie. Sambil tawaf. Kecuali kalau dah lepas ibadat tu, dia selfie dekat tempat lain, dekat kedai makan ke apa, restoran ke, ataupun dekat atas Bukit Ajiat ke, ataupun dekat mana-mana tempat, tak jadilah riak. Tapi sebahagian fuqaha, ulama, dia kata termasuk yang pendapat yang lagi syadid kan.
Dia kata ambil gambar zikrayat, ambil gambar untuk memori pun termasuk riak. Itu yang pandangan yang keras lah. Pandangan yang sederhana sikit, dia kata yang time ibadat tu. Time ibadat tu janganlah kita duk sibuk, duk kalut. Kan? Kecuali kalau memang ada jemaah haji ataupun syarikat travel itu, dia kena buat laporan, kan? Dia mestilah kena ambil gambar, kan? Ambil video ke ambil gambar untuk sebagai laporan sekadarnya lah. Tapi as a individual, sebagai individu, janganlah kita sibuk, kan, dengan ambil gambar juga waktu ibadat tu. Fokus. Jadi kalau ustaz-ustaz sunnah kita banyak nasihat macam tu lah. Dia yang tak nasihat ni Ustaz Punah Ranah. Sebab dia berkait dengan ibadat, kan? Ibadat kita tak boleh kita campur lah. Jadi itu contoh riak. Jadi Nabi SAW sifatkan itu adalah contoh syirik asghar, syirik kecil. Jadi jangan kita faham syirik asghar ni adalah kecil je Ustaz, syirik kecil, Allah ampun kot. No, tak. Syirik kecil maksudnya dia dosa, termasuk dosa-dosa besar. Antara dosa yang terbesar. Bukan kata dosa-dosa, antara dosa-dosa terbesar daripada dosa-dosa besar. Itu nilai bila kita sebut kufur asghar, syirik asghar, nifaq asghar tu, dia adalah dosa yang terbesar daripada dosa-dosa besar. Faham kan istilah tu? Tu bahasa Melayu kena betul juga. Kadang-kadang orang kita dia belagak, tak mahu belajar bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu pun dia tak faham. Macam mana nak faham bahasa Arab? Jadi syirik asghar, syirik nifaq asghar, kufur asghar, bila disebut kufur kecil, nifaq kecil, syirik kecil, bukan bermakna dia kecil. Kecil tu dari sudut nisbah dia nak dibandingkan dengan yang besar tu. Yang besar tu mengeluarkan pelakunya daripada Islam, tetapi yang kecil tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Tetapi yang kecil tu dia adalah dosa terbesar daripada dosa-dosa besar. Kena faham tu, dosa terbesar daripada dosa-dosa yang besar. Ulang balik, syirik kecil, nifaq kecil, kufur kecil, dia bukan kita kena faham dia tu kecil, kita kata alah kecil ya, bukan besar, tak keluar dari Islam. Tak, kecil itu maksudnya dia dosa-dosa terbesar daripada dosa-dosa yang besar. Betul? Kalau tak kita rasa ringan. Hak tu yang duk, alah tak apa kot Ustaz, sambil saya tawaf selfie. Tak, kalau kita ajar anak murid kita, kita kata itu syirik asghar, kalau difaham syirik asghar tu apa, dia akan takut. Dia tak akan bermudah-mudah. Sama macam Nabi SAW sebut kufurnya seorang isteri kepada suami. Kufranul ashir, yakfurna bil ashir. Kalau kita cakap dekat orang perempuan kata alah kufur kecil je, dia pun tu yang dia lagi galak kufur kepada suami dia. Tak, dia akan takut lah. Kufur kecil ni maknanya dosa-dosa besar. Bukan dosa-dosa besar saja, dosa terbesar daripada dosa besar. Tu anak-anak highlight kan tu, dosa terbesar daripada dosa-dosa besar. So maknanya di level sikit lagi, maknanya di sikit lagi je nak sampai pada, kalau kufur ni kufur akbar, syirik akbar, nifaq akbar. Jadi jangan main-main. Termasuklah macam berdusta tadi kan. Dusta tadi memanglah dia nifaq, termasuk nifaq amali, dan nifaq amali termasuk nifaq asghar. Tapi dia dosa besar. Kan? Tapi dia dosa besar. Jadi itu cara kita nak faham. Kan? Itu cara kita nak faham. Sebab itu kita tak boleh bermudah-mudah. Menipu tu dosa besar. Dosa besar. Kan? Menipu tu dosa besar. Kan? Jadi dia tak boleh kata sebab menipu ni tanda-tanda nifaq yang kecil, jadi dia bermudah-mudah. Tak boleh lah. Kalau dia faham menipu tu termasuk tanda-tanda yang tanda-tanda nifaq amali, dan nifaq amali itu termasuk dalam nifaq asghar. Nifaq asghar ni maknanya nifaq yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Ciri-ciri yang ada dalam tu macam contoh bila diberi amanah khianat kan.
Dia tak boleh kata ni kecil je. Tak. Dia termasuk dosa besar. Sebab dia termasuk dalam kategori munafik, nifak. Walaupun dia tak terkeluar daripada Islam, tapi bila dia dah dapat tanggungjawab, amanah, orang bagi amanah buat kerja gini-gini, dia khianat. Kan? Orang bagi amanah ni, jaga rahsia ni, ini kita punya amanah, bos dah bagi kerja, ini tak boleh sebarkan kat orang lain, jangan kongsi kat orang lain, ni rahsia syarikat contoh. Tapi dia khianat. Dia tukar, kemudian dia khianat maknanya apa yang rahsia tadi dia pergi khianat. Itu dosa besar. Tapi setengah orang dia kata, alah tak apa, kawan-kawan je kan, bos aku tu bawah daripada aku lagi tua pada dia, aku makan garam daripada. Lepas tu dia khianat. Mana boleh macam tu? Bos tetap bos dia lah. Kan? Tak boleh dia kata, disebabkan ni kawan aku, tak apa kot khianat-khianat sikit. Tak boleh. Tetap tak boleh kan? Haram maknanya. Dosa besar. Kan? Sama macam menipu tadi, sama macam bergaduh pun sama kan? Yang keempat tu kan? Wa idza khasama fajara. Wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlaf. Sama juga berjanji, dia saja. Sebab tu Imam Ahmad kata kalau orang yang berjanji sengaja dia niat nak menyalahi janji, dia termasuk dalam munafik. Maknanya munafik asghar lah. Tapi dosa besar lah. Okey. Sekejap lagi aku datang. Tapi tak datang. Saya disengaja, insya-Allah, tapi tak sengaja tak datang. Lebih baik dia bagi tahu awal-awal tak boleh datang kan. Lagi senanglah. Saya tak boleh datang. Settle. Saya memang tak boleh datang. Saya ada urusan lain. Minta maaf. Okey, settle. Ini tak. Okey, saya datang. InsyaAllah saya datang. Tapi tak datang. Maknanya dia berjanji tapi menyalahi janji kan. Benda tu orang kadang-kadang orang nampak macam simple kan. Tapi sebenarnya dia termasuk dalam tanda-tanda tu lah. Sebab tu kalau kita tak boleh nak berjanji, kita kata tak boleh lah. Awal-awal lagi cakap senang kan. Bukan kita maknanya sengaja menyalahi janji. Baik. Kemudian yang tadi yang tanda yang keempat yang Nabi kata wa idza khasama fajara, sama juga. Bila dia bertelingkah, dia melampaui batas. Patutnya kalau dia bergaduh, dia tenang lah. Bukan dia lagi mengapi-apikan dan lagi dia ajak geng pula. Itu ciri munafik juga. Dia bergaduh dengan individu ni, dia dipanggil geng. Ini macam cerita cerita Samsing, mafia. Kalau bergaduh dengan orang tu, one by one lah. Ini ajak geng untuk mencela orang tu yang dia bergaduh tu, yang kena. Ini bahaya. Tak bagus lah. Lebih-lebih lagi kalau kita ni orang yang ada ilmu, kita tunjukkan contoh yang tak baik, anak murid kita buat benda-benda macam tu, kita tak tegur, sepatutnya kena tegur lah. Selalunya dekat media sosial lah kan, yang ajak geng ni kan, dia tag kawan dia gini, main maki, hamun, mencarut, serang dia ramai-ramai kan. Kalau dia ada bisnes, jatuhkan bisnes dia kan, bagi rate rendah, kan, dia jadi macam hasut kan. Padahal tak ada kena-mengena, orang tu tersalah dan sebagainya, tiba-tiba kita berlaku zalim. Jadi itu tanda-tanda munafik lah. Maknanya bila itu lagi teruk, sebab dia tak terlingkah apa pun, orang tak ada apa pun ni kan, dia serang. Itu kita kena hati-hati. Kadang-kadang selalunya orang yang bila dah popular lah, selalunya yang orang yang jadi popular ni, jadi dia anggap macam aku ada ramai follower, backup ramai, pengikut ramai, peminat ramai, jadi dia boleh buat apa yang dia rasa macam, padahal Allah bagi pinjam sekejap je. Esok dia masuk kubur seorang-seorang juga. Dia tak boleh ajak follower dia untuk ikut masuk dia dalam kubur. Kan? Jadi kita kena hati-hati lah kan. Followers kita ni dekat media sosial juta-juta ke, ribu-ribu ke, ratus ribu ke, sekejap je. Dan dia tak boleh tolong kita dalam kubur kita. Pegang perkataan Lana tu. Dia tak boleh tolong kita. Esok masuk kubur tu seorang-seorang. Hang tak boleh ajak, saya ada followers 2 juta, 4 juta, 3 juta. View saya juta-juta. Tak. Kau masuk dalam kubur tu seorang-seorang. Kau akan dimangkitkan seorang-seorang juga. Kan? Dan kita takut saham dosa-dosa dia tu, yang tu yang dia akan bawa. Nanti kita takut wal'iyadzubillah. Sebab tu kalau kita diuji dengan pengikut ni pun kena hati-hati. Kadang-kadang pengikut kita ni macam-macam jenis juga.
Allah musta'an. Itu yang ramai kalau tengok ahli ilmu bincangkan tentang macam mana dakwah itu boleh rosak bila pendakwah itu dia terlampau nak meraihkan semua pengikut atau semua followers dia. Sepatutnya dia yang didik kan, tapi dia pula yang ikut kan. Itu kena hati-hatilah. Sebab tu ialah kita katakan kita minta perlindungan Allah daripada segala bentuk ujian dan juga fitnah. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ni kan. Memang ada orang yang dia kerja dia memang macam tu. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang kita sebut tadi. Beliau sebutkan tentang kufur, nifaq, duna nifaq, yang nifaq kecil, nifaq besar, kufur kecil, kufur besar, syirik kecil, syirik besar. Beza dia, syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam, syirik kecil tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam tapi dosa besar. Kufur pun sama kan. Baik, kemudian kalau kita tengok penjelasan daripada murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ibarat dia berbeza pula. Ini beliau sebutkan dalam Madarijus Salikin. Beliau kata, tapi lebih kurang samalah. Beliau kata an-nifaq huwa naw'an, akbaru wa asghar. Jadi kemunafikan ni ada dua jenis, akbar wa asghar, besar dan kecil. Fal akbar yujibul khuluda fin nari fi darkiha al-asfal. Nifaq besar menyebabkan pelakunya akan kekal dalam neraka yang paling bawah sekali. Apa sebab yang dia kekal dalam neraka tu? Sebab dia telah terjebak dalam kemunafikan yang besar. Dan apa contoh kemunafikan besar? Kata Ibn Qayyim, wa huwa an yuzhira lil muslimin imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa huwa fil batini munsalakhun min dhalika kullihi mukadzibun bihi. Iaitu perbuatan nifaq akbar ni apa? Dia menzahirkan kepada orang Islam keimanannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat. Tetapi di dalam batinnya, maknanya dalam dirinya, dalam hatinya, munsalakhun ataupun munsalikhun, dia terkeluar min dhalika kullihi, daripada semua rukun-rukun iman tu terkeluar, dia tak percaya pun. Mukadzibun bihi, dia mendustakannya. Jadi Ibnul Qayyim dia bagi contoh iman dia. Maknanya nifaq akbar ni berlaku pendustaan, takdzib pada rukun iman tu. Sama ada salah satu daripada rukun iman, contohnya tuntutan yang ada dalam rukun beriman kepada Allah. Contoh, kalau kita perinci kan, contohnya antara tuntutan kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang warid dalam Quran dan Sunnah. Nama-nama Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan Sunnah, yang diisbatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunnah. Tiba-tiba kita kata kat orang, saya beriman kepada Allah, tapi kita tak beriman dengan sifat yang Allah Taala sendiri sebut. Maknanya dia ada pendustaan dalam batin dia. Contoh yang kita bagi sebelum ni, puak Jahmiyah. Memanglah orang kata Jahmiyah dah tak ada kan, tapi dia punya afrah, dia punya cabang-cabang tu ada. Ialah yang puak-puak yang menafikan ketinggian sifat Allah di atas langit. Dah jelas dinukilkan ijma', tapi dia masih lagi menentang. Itu contoh. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia As-Sawa'iqul Mursalah, dia sebut munafik, nifaq akbar, antaranya Jahmiyah. Sebab itu ulama, 400 ulama kafirkan Jahmiyah, yang Al-Bukhari nukilkan dalam Khalqi Af'alil Ibad. Sebab itu dia orang tak kata munafik asghar ke, tak, kafir tu maknanya munafik akbar. Sebab itu ulama Ibnul Qayyim dia bagi contoh ni. Sebab tu dalam kitab dia Al-Amthal pun, bila dia bagi contoh perumpamaan yang Allah buat tentang orang munafik kan, munafik yang dalam Quran maknanya munafik akbar, nifaq akbar, Imam Ibnul Qayyim
Beliau bagi contoh Jahmiyah. Tak, ini bukan kata kita nak kata ini bukan datang daripada tiba-tiba datang ataupun kemudian, tapi memang itu pemahaman dia. Sebab apa? Sebab realitinya mereka kita kalau kita perincikan kan, patutnya engkau beriman kepada Allah tu beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam Quran dan Sunnah. Tapi dia bila datang ayat tentang sifat Allah dalam Quran dan Sunnah dah jelas, dia dusta kan? Dia kata tak, Allah tak kata macam ni, maksud dia macam ni. Dusta lah, takdzib. Jadi munafik. Sebab itu contoh yang lain, Imam Ibnu Qudamah dia bagi contoh orang yang cium mushaf. Contoh munafik maknanya dia baca Quran sampai cium mushaf. Tapi isi kandungan Al-Quran dia tak percaya. Antaranya yang paling penting sekali, Quran tu kalamullah tapi dia kata makhluk. Mu'tazilah kan. Sebab itu bagi Imam Ibn Qudamah itu munafik. Engkau baca Quran, sepatutnya kau yakin Quran tu kalam Allah, tapi engkau kata Quran ni kalam makhluk ataupun makhluk. Apa maksud dia? Nifaq. Sebab engkau menzahirkan Islam tetapi dalam hati engkau menyembunyikan kekufuran. Nampak? Dia bagi contoh, Ibnu Qudamah dia bagi contoh cium mushaf tu sebab nak bagi tahu ialah kan, maksudnya itulah pengkhianatan yang paling tinggi, itulah nifak yang paling besar. Sebab tu dalam kitab Tembok Sepi ni kita bagi contoh pengkhianatan tu dengan contoh yang macam Ibnu Qudamah sebut, tapi kita buat cerita lain lah. Orang faham lah. So ada dalam Tembok Sepi ni, kalau siapa nak tahu macam mana pengkhianatan tu berlaku, contoh-contoh, taklah semua cerita dalam pengkhianatan, tapi ada satu part, ada satu bab dalam ni macam mana pengkhianatan tu berlaku. Jadi Ibn Qudamah dia cerdik, dia gunakan ciuman. Sebab orang yang nak zahirkan kebaikan ni antaranya dicium tapi dia tipu. Sama juga macam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pesan dekat ashab dia atau pesan dekat para sahabat. Umar kata, jangan kamu terpedaya dengan orang yang baca Quran, tapi tengok dia amalkan Quran atau tak. Sebab baca, semua orang boleh baca. Betul lah tu. Sahabat dia faham macam tu. Sebab tu munculnya puak Khawarij, dia baca Quran paling hebat, tapi dia tak amalkan Quran. Sebab tu Umar dia dalam Sunan Sa'id bin Mansur kan, riwayat tu, maksudnya jangan terpedaya, kamu jangan terpedaya dengan orang yang baca Quran, tapi kamu kena tengok adakah dia beramal dengan Quran atau tak. Jadi sebab apa? Sebab zahir kan, semua orang boleh menampak kan. Sama macam di media sosial, semua orang boleh nampakkan dia baik, tapi hakikat dia, amalan dia sendiri, hakikat dia apa yang dia ada kat rumah dia, apa yang dia dengan sahabat dia, apa yang dia di alam realiti. Tapi semua orang boleh tulis benda yang baik, semua orang boleh cakap saya baik, saya buat baik, saya baik, saya buat baik, saya orang baik, semua orang boleh cakap. Tapi betul tak amalan dia betul-betul baik tu? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sebab itu contoh yang Imam Ibn Qayyim sebutkan tadi dalam kitabnya Madarijus Salikin, jilid yang pertama, halaman 376. Beliau katakan, contohnya orang yang menzahirkan kepada orang Islam iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, tapi dalam batin dia munsalikhun, dia keluar daripada Islam, dia tak percaya. Contoh macam batiniah tadi lah. Batiniah pun sama lah. Batiniah antara nifak akbar. Contoh nifak, kemunafikan yang besar. Dia depan orang Islam, dia kata kami solat kan, tapi bila dia bersendirian, dia kata solat dengan bunian, tak wajib solat Jumaat. Tapi bila orang kata solat tak? Solat, saya solat, tapi saya solat. Nampak dia takwil. Itu contoh batiniah kan. Ataupun dia tak mau pergi haji, tapi dia kata haji saya pergi ziarah kubur di Tarim ke, di mana ke, Karbala ke, Syiah kan, Karbala. Nifah, sebab dia menzahirkan saya Islam juga, tapi perbuatan dia tak. Saya beriman kepada Allah dan Rasul, tapi tiba-tiba
kafirkan sahabat Nabi. Allah dan Rasul suruh doakan sahabat Nabi. Taraddi anhu, doakan keredaan Allah kepada mereka. Cakap benda yang baik. Tiba-tiba dia kata sahabat Nabi tak betul. Belakang-belakang dia kata sahabat Nabi kafir. Kutuk Muawiyah, kutuk Abu Bakar, kutuk Umar. Itu kita kata munafik. Nampak? Jadi munafik yang dalam kategori yang munafik akbar ni sebenarnya di zaman kita ni makin ramai. Sebab dalil dia, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, di zaman dia tu dia kata, dan Ibnu Mas'ud, datang riwayat Huzaifah dengan Ibnu Mas'ud, dia sebut zaman sahabat tu, dia kata munafik yang muncul pada zaman tu lebih dahsyat daripada zaman Nabi. Betul lah. Kan? Abdullah bin Sabah muncul pada zaman Uthman. Dia yang mula-mula, dia Yahudi yang menzahirkan di Islam. Kemudian masukkan doktrin-doktrin Yahudi dalam Syiah itu. Itulah yang permulaan nifak yang paling besar tu. Yang lagi dahsyat. Dan kita sampai sekarang ni lah, 1446 Hijrah ni berterusan. Sebab itu kita kena hati-hati. Yang nak, antara ciri-ciri munafik ni lagi adalah mereka ini adalah golongan yang akan memecah belahkan persatuan umat Islam. Seperti mana Abdullah bin Sabah buat pada zaman Uthman. Dan zaman kita ni, itulah yang kita tengok sekarang. Oh, jangan pergi haji. Haji telah dikuasai oleh orang munafik. Dituduh orang yang jaga tanah suci itu pula munafik. Nampak tak? Itulah. Kemudian dia nak suruh kita pergi Karbala. Apa benda? Atau pergi Tarim kan? Benda tak, apa masalah? Apa halnya? Mana ada dalam syariat kita rukun Islam tu pergi ziarah kubur Nabi Hud ke, ataupun pergi Karbala ke? Mana ada? Yang ada pergi ibadat haji, kan? Itu batiniah dia nak masuk tu, Syiah kan, masuklah antaranya. Baik. Jadi penjelasan Imam Ibn Qayyim ni juga ada turut dijelaskan dalam ibarat yang sama oleh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau pun sebut benda yang sama. Nifaq akbar adalah orang yang menzahirkan, seorang insan yang menzahirkan keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, tetapi dia menyembunyikan apa yang membatalkan semua keimanan dia tu, atau sebahagiannya. Atau sebahagian ni kita boleh bagi contoh-contoh batiniyah ataupun ahli falsafah. Dia kata saya beriman dengan malaikat, tapi malaikat ni sebenarnya makhluk yang tak wujud. Dia hanyalah metafora kebaikan. Nampak, dia kufur kepada malaikat. Tapi dia kata dia beriman dengan malaikat. Tapi dia takwilkan malaikat tu dengan metafora. Dia kata malaikat ni sebenarnya kebaikan. Tak wujud pun makhluk nama malaikat, tapi kebaikan. Ini falsafah punya. Kufur, nifak tak? Nifak. Nampak? Tapi dia kata saya beriman dengan malaikat. Nampak? Ada tak orang macam ni? Ada. Ramai. Sama macam orang yang nafikan kewujudan jin. Contohnya dalam kalangan Mu'tazilah. Salah satu firqah daripada Mu'tazilah yang nafikan jin. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang jin. Wujudlah. Tapi dia kata saya beriman, tapi saya rasa jin tak wujud. Jin tu hanyalah khayalan atau hanyalah metafora, kiasan ataupun metafora bagi kejahatan, tapi tak wujud. Sama lah, dia kufur, dia nifak dan kufur pada keimanan dia tu. Sebab tu Ibn Rajab dia kata orang yang munafik akbar ni, nifak akbar ni, dia dakwa dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhirat, tetapi dia menyembunyikan sebahagian kekufuran dia, atau dia menyembunyikan kekufuran dia yang kesemuanya ataupun sebahagiannya.
Dan inilah kemunafikan yang ada pada zaman Nabi SAW dan akan berterusan. Sama, dia sama. Kita tengok yang satu rukun kan. Tengok rukun Islam, rukun iman tu. Rukun iman. Nifaq akbar ataupun nifaq i'tiqadi ni, dia ulama fokuskan pada rukun iman. Beriman kepada Allah tu. Apa yang dia tuntutan keimanan yang dia tak tunaikan kepada keimanan dia kepada Allah, kalau ada bentuk pelanggaran atau kekufuran dalam mana-mana bahagian, dikufur pada situ, dan dia dalam bila dia menzahirkan Islam, dia nifaq. Contoh macam orang yang sembah kubur, orang yang minta istighathah kepada selain Allah. Tuntutan dia beriman dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sepatutnya dia tauhidkan Allah, hanya minta kepada Allah. Tapi tengok, dia telah minta kepada selain Allah, dah kufur dah. Syirik akbar, kufur akbar. Tetapi dia kata, tak, saya Islam, saya minta ke Allah juga. Itu nifaq. Nifaq apa? Nifaq akbar. Kamu beriman ke Allah tak? Saya beriman kepada Allah. Tapi boleh je minta kat wali-wali ni, kan? Wali-wali ni dia orang dapat kuasa juga daripada Allah. Tak mustahil. Nifaq. Sepatutnya dia kena sembah Allah je. Tapi sebab dia menzahirkan Islam, dia kata saya solat. Jadi hukum orang macam ni, dia munafik akbar. Munafik dengan nifaq akbar. Orang yang mengamalkan sihir, sihir kufur. Tapi dia kata, tapi dalam kitab Arab ada sebut, dalam kitab Tajul Muluk ada sebut amalan ini. Ini kitab ulama Islam. Ini orang Islam buat. Dia menzahirkan Islam tapi mengamalkan sihir kufur. Perbuatan dia menzahirkan Islam, dia kata saya tok lebay, takkan saya bohong, tapi saya boleh buat sihir ni, saya belajar sihir putih, dia kata. Dia panggil sihir putih, dia kata, ataupun ilmu putih, sihir putih, ilmu, kalau sihir yang jahat dia panggil sihir, ilmu hitam, sihir hitam. Ini sihir putih, dia kata. Sihir putih tujuan baik-baik je. Allah kata dalam Quran, kufur, sihir tu kufur. Tak ada sihir yang baik atau sihir yang putih hitam ke, tak ada. Allah dalam Quran, Allah sebut dalam surah Baqarah tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan tu kufur kerana mereka mengajarkan manusia sihir. Allah tak kata ada kat situ sihir putih, sihir hitam, tapi Allah kata kufur. Jadi bila orang Islam dia belajar sihir atas nama kononnya ilmu perubatan ke, ilmu rawatan Islam ke apa ke, tapi sihir tetap sihir, perbomohan, perdukunan termasuk sihir, termasuk syirik, nifaq, munafik. Munafik lah, munafik akbar. Sebab dia dah buat benda yang kufur satu, kemudian dia menzahirkan Islam. So dosa dia double. Kufur satu, kemudian munafik. Jadi orang yang menghimpunkan antara kekufuran dan kemunafikan, hukum dia adalah munafik akbar. Dan orang macam ni, kalau dia tak bertaubat, maknanya dia kekal dalam neraka. Wal'iyadzubillah. So jangan ingat semua orang pakai serban, pakai kopiah terus automatically masuk syurga. Tak, kalau dia buat benda kufur, bahaya. Contoh macam orang-orang dukun, bomoh, perawat-perawat ni, dia tak sedar, kadang-kadang dia tak sedar benda yang dia guna tu sihir ataupun perdukunan dan perbomohan. Tapi dia tak tahu, sebab tu kena mengaji akidah. Setengah orang dia celup-celup mengaji. Mana orang nak mengaji akidahnya? Kita tengok berapa tahun mengaji Syarh Sunnah Al-Barbahari ni, orang tak mampu bersabar. Mengaji akidah ni orang takkan sabar. Orang cepat nak tergesa-gesa. Macam sekarang lah, semua orang nak bercakap, saya mengaji akidah, saya pun tahu akidah, alah simple je saya baca. Tapi kau tak tahu pun. Sebab bukan senang. Kitabut Tauhid, kan, ulama ahli sunnah dia berulang-ulang. Kebanyakan orang kita tak baca, tak mengaji, tak dengar. Kemudian dia
saya paling faham akidah. Tak. Itu yang menyebabkan ramai yang terjebak dalam benda-benda yang sihir, benda-benda yang perdukunan, perbomohan, sebab dia tak tahu akidah. Kan? Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi kita berhenti kat sini. InsyaAllah yang itulah anda rasa yang penjelasan daripada dua orang imam, dan tiga lah, maknanya Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dengan Ibn Rajab tu jelas lah. Untuk nak bagi kita pemahaman tentang apa maksud nifaq akbar dan nifaq asghar tu, dan macam mana dia berlaku. Jadi anda rasa cukup lah setakat tu untuk kemunafikan ni. Maknanya kita berhenti kat sini. Nanti insyaAllah kita akan sambung pada perkara yang berikutnya, dan kita akan tengok topik-topik yang penting lah. Kita akan pilih topik ini, maknanya kita takkan, sebab dalam yang ada baki lagi, kita dah sampai berapa kelas dah? 80 kan. Baik, jadi insyaAllah kita akan tengok lagi perkara yang berikutnya. Kita akan maklumkan nantilah, maknanya kita akan pilih kalau ikutkan yang 39 ni lah, kita akan bincangkan yang 39 ni. Dan 40 tu kan, kita akan tengok yang penting. Baik, kalau ada soalan. Okay, soalan pertama. Ustaz, selepas tawaf dan solat sunat tawaf, kita pun bergambar untuk bagi semangat pada keluarga supaya berusaha untuk kerjakan haji. Jadi berdasarkan apabila dapat nikmat, kita kena ceritakan apa maksud tu. Yang ni masalah yang kita kena teliti. Tak salahnya Imam Ibn Qayyim dia ada bahaskan perincian tentang masalah at-tahadduth bin ni'am ataupun at-tahadduth bin ni'mah, dengan beza dia dengan riak. Baik, kita kena faham, ini ramai orang yang tak boleh nak nampak perincian. Baik, memang asal dalam menzahirkan nikmat ni, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, tahadduth bin ni'mah ni memang perintah Allah. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu sebutkan. Tetapi perlu kita teliti kan, ketika kita beribadah, asal bagi ibadah kita hanya untuk Allah, dan ibadah kita hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Maka ketahuilah bahawasanya bagi Allah itulah pengamalan agama itu secara murni. Allah kata khalis, murni, tak boleh masuk campur apa pun, keluarga ke, kawan ke, bisnes ke, tak boleh. Sepatutnya ibadat tu ala lillahi dinul khalis. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, setelah mereka selesai membina Kaabah, kan, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul, Rabbana taqabbal minna, maknanya minta supaya Allah terima dan redha. Maksudnya kalau kita halusi doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam surah Al-Baqarah tu, mereka betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya setelah melaksanakan perintah Allah. Maknanya buat apa? Bina Kaabah tau. Maknanya kata para ulama tafsir, mereka takut kalau Allah tak terima amalan mereka. Sebab tu dia doa taqabbal minna. Nampak? Dan asal bagi ibadah adalah ikhlas, tauhid. Ala lillahi dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lurus. Hunafa ni maknanya tak ada cenderung sedikit pun kepada amalan ibadat kita tu, cenderung sikit pun untuk makhluk pun tak. Itu asal. Jadi dalam ibadat, Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku tata cara ibadat haji, manasikakum, ibadat kamu daripada aku.
Antaranya kita perincikan lagi, ibadat haji ni Nabi SAW waktu nak mengerjakan haji dalam lafaz riwayat yang sahih ataupun hasan, Nabi doa, Allahumma hajjan la riya'a fih. Ya Allah, jadikanlah haji aku ni tidak ada riak dalamnya. Kata para ulama, doa Nabi yang kata haji tak ada riak dalamnya itu kerana haji antara ibadat yang senang untuk berlaku riak padanya. Sebab haji adalah ibadat apa? Fizikal. Beza dengan ibadat puasa kan? Ibadat puasa, sebahagian ulama kata boleh berlaku riak, tapi sebahagian ulama kata tak berlaku riak sebab dia orang semua puasa. Tapi ibadat haji ni senang untuk berlaku riak sebab apa? Sebab dia ibadat fizikal. Semua orang nampak. Sebab itu Nabi doa, Allahumma hajjan la riya'a fiha. Ya Allah, jadikanlah haji aku ni haji yang diterima, tidak ada riak padanya. Kat situ kita kena teliti apa maksud riak. Riak ni buat amalan untuk memperlihatkan kepada manusia. Habis. Persoalannya, ambil gambar setelah selesai ibadat. Adakah termasuk riak? Tepuk dada tanya iman kita. Confirm riak. So asal ibadat kita buat lillah. Tapi kalau kita lepas ibadat tu kita rasa nak tunjuk kat orang juga, dia bukan orang kata innamal a'malu binniyat, tak boleh. Sebab dia memang riak sendiri. Sebab tu Syekh Abdul Razak Al-Badar dia sebut perbuatan setelah ibadat tu, ambil ibadat, semasa ibadat atau setelah ibadat, ambil gambar itu adalah ainul riak. Ini kalau kita rujuk orang yang akidah, ahli orang yang betul-betul ulama yang akidah ni, kita ainul riak. Ini kita nak selamat lah, sebab kita bukan bincang tentang hubungan kekeluargaan. Kita bukan bincang tentang, bila kita bincang tentang ibadat lah. Nak bincang, nak galakkan orang apa semua, banyak lagi cara. Kita tak boleh ikut cara kita. Kita tak boleh kata, ini aku rasa macam betul lah cara aku ni. Sedangkan dia ibadat. Yang khusus maknanya, ialah bila ditanya tadi, lepas kita selesai tawaf, kita solat sunat, ambil gambar untuk menggalakkan orang lain. Tak, itu dah jadi riak dah. Sebab lepas ibadat, sepatutnya kita minta, Ya Allah, taqabbal minna. Dia kata, saya buat tapi saya nak tunjuk juga. Tak, itu kamu punya tujuan yang dah tak betul. So, apa maksud riak? Riak memperlihatkan amalan, melakukan amalan untuk memperlihatkannya kepada manusia. Itu riak. Riak tu ru'yah, maksud riak tu. Memperlihatkan. Bila dah ada makna memperlihatkan tu, dah masuk dalam riak. Lepas tu kalau orang tanya, nak kata tak boleh lah. Jangan. Banyak lagi cara kita boleh nak buat. Jangan kita korbankan ibadat kita. Dalam hadis yang lain, anda pernah sharekan hadis tu dulu. Memang ada satu lagi lafaz yang dahsyat. Allah Ta'ala tempelak orang yang kata ibadat tu untuk dia dan untuk keluarga. Kan? Anda pernah share dulu. Allah tidak akan terima kecuali yang murni. Apa maksud ikhlas? Murni hanya untuk Allah. Dalam hadis, okey. Hadis itu dalam Sahih At-Targhib dan juga Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah nombor 2764. Hadis ni gerun. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman. Hadis ni hadis qudsi. Maknanya Allah Ta'ala cakap, Ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum. Yang firman Allah tu, hadis qudsi tu, aku adalah sebaik-baik daripada apa yang disekutukan. Barang siapa yang menyekutukan bersamaku dengan sesuatu, maka dia, yakni nasibnya akan diserahkan untuk sesuatu yang disekutukan kepada aku. Maknanya kalau dia tadi kononnya nak galakkan keluarga, Allah akan serahkan nasib dia pada keluarga dia.
Sebab tu kena separate. Ibadat lah. Ibadat kita kerana Allah, keluarga waktu keluarga. Nak galakkan keluarga, tak semestinya kena tunjuk kita ibadat. Tapi benda tu dimudah-mudahkan sebab orang hari ni benda tu dah normal. Ambil gambar lepas ibadat tu dah jadi normal. Kita bincang, kalau kita nak bincang bab akidah ni, kena halus, detail, kan? Bab ibadat, kan? Sebab apa? Kita cakap sebab dia bab tahqiq tauhid. Kita nak realisasi tauhid. Sebab tu anda nasihatkan belajar lagi tauhid. Sampai kita tahu ibadat kita hanya kepada Allah. Bukan ada selain tu. Dalam hadis ni, tengok Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, akhlisu a'malakum, wahai manusia, murnikanlah amalan-amalan kamu. Akhlisu a'malakum, maknanya jangan campur sikit pun dengan benda lain. Murnikanlah, yakni ikhlaskanlah amalan-amalan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma khalusa lah. Kerana sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima daripada amalan-amalan kecuali yang dimurnikan, yakni diikhlaskan untuknya. Murni, ikhlas ni apa maksud dia? Kalau susu dipanggil labanun khalis, labanun safi, susu yang tak campur dengan apa-apa pun. Tu maksud khalis. Tak ada campur, gula tak campur, perasa sikit pun tak campur. Memang itulah. Ibadat kita pun kena macam tu. Sikit pun tak boleh campur, macam nak niat, nak ada niat ni ke, niat kedua, niat ketiga, niat ni. Inilah. Kalau ada selain tu, maknanya tak khalis, tak murni. Nampak? Tidak, kerana sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima daripada amalan-amalan kecuali yang dimurnikan untuknya, diikhlaskan untuknya. Illa ma khalusalah. Dan jangan kalian wala taqulu, dan jangan kalian cakap hadhihi lillah walirrahim, dan jangan kamu katakan ini amalan yang aku buat ni untuk Allah dan untuk rahim, untuk silaturahim. Nampak? Jangan cakap untuk keluarga, untuk apa maksud dia? Fa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha syai. Kerana sesungguhnya itu, jangan kamu cakap ini untuk Allah kemudian ini untuk rahim, untuk keluarga. Kerana sesungguhnya itu sebenarnya sedangkan tiadalah baginya Allah sesuatu apa pun daripadanya. Maknanya Nabi bagi tahu kat kita, sebenarnya bohong. Kamu bohong. Bukan untuk Allah, tapi untuk keluarga kamu, untuk rahim kamu saja. Kerana tidak ada sesuatu pun daripada Allah, sesuatu pun bahagian daripada Allah tu. Dan jangan kalian mengatakan amalan ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kamu manusia. Subhanallah. Wala taqulu wala taqulu hadhihi lillah waliwujuhikum. Waliwujuhikum apa maksud dia? Jangan kamu kata ini amalan aku buat ni untuk Allah dan untuk wajah-wajah manusia. Untuk wajah-wajah manusia maknanya untuk kamu lihatkan amalan kamu itu kepada wajah manusia. Sepatutnya kamu kena ikhlaskan hanya untuk wajah Allah. So, Nabi gunakan wajah-wajah manusia. Waktu kamu tangkap gambar, kamu nak tunjuk kat siapa? Wajah-wajah manusia. Sebab kamu nak tunggu respon wajah-wajah manusia puji kamu. Sebab dia tak mahu orang yang komen buruk. Kalau tak, dia marah. Letih-letih aku, nampak? Letih-letih aku menggadai tanah apa semua, tiba-tiba orang maki aku, tiba-tiba orang tegur aku, dia dah mula sombong. Nampak? Kerana amalan dia tu dibuat bukan, ni Allah, kalau ikut hadis qudsi ni maknanya Allah Ta'ala sebut jangan kamu kata amalan kamu tu untuk rahim, untuk keluarga, kemudian untuk Allah. Sebenarnya untuk rahim saja, untuk keluarga saja. Kamu bukan buat untuk Allah. Kamu bohong. Dan jangan kamu kata amalan tu kamu buat untuk Allah kemudian untuk wajah-wajah manusia. Sebenarnya ia hanyalah sesungguhnya, kerana sesungguhnya hakikatnya ia hanyalah untuk mencari keredaan atau perhatian wajah-wajah manusia, wajah-wajah kamu.
dan tiadalah bagi Allah daripadanya sesuatu apa pun daripada amalan itu. Yang ni kita takut ni. Wala taqulu hadhihi lillah wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'. Apa maksud dia? Maksudnya bila kita ibadat, buat betul-betul kerana Allah. Tak perlu cerita kat orang, tak perlu tunjuk kat orang. Buat betul-betul murnikan untuk Allah. Waktu kita solat, tawaf kerana Allah. Tutup dulu handset tu. Tak rugi apa pun. Tutup dulu telefon kita. Matikan. Sebab tu anda nasihat orang yang pergi, matikan. Mana boleh ustaz? Kan? Itu tanda dia, apa panggil apa? Ketagihan lah. Tak, matikan. Jangan kita ikut orang yang dah pergi berapa banyak kali yang nak buat laporan media liputan. Itu tugas dia orang. Kita yang tak ada apa-apa ni, fokus. Lebih-lebih lagi haji yang pertama kita. Kan? Yang orang yang petugas haji, travel ni, dia dah pergi banyak kali. Dia nak buat laporan dan sebagainya. Itu lain cerita. Tu pun kalau dia tengah buat ibadat, bahaya juga tu. Dia tak boleh kata saya dah lama buat. Tak, ibadat. Tengah-tengah ibadat tu tak boleh juga dia nak menzahirkan secara menunjuk-nunjuk riak dan sebagainya. Sebab dia termasuk dalam hadis ni lah. Kan? Jadi maknanya simpan dululah telefon tu. Simpan dulu. Banyak lagi cara kita boleh galakkan orang tanpa kita mengorbankan ibadat kita. Ini masalah. Kan? Sebab sekarang ni, itulah kita kata bila kita tak jadikan sekarang ni, kebanyakan kita banyak ikut trend. Kita tak ikut ilmu, kita ikut trend. Trend orang ambil gambar berdepan dengan Kaabah. Kan? Jadi kita pun nak ambil. Kalau dah berlalu, tak apalah. Tapi yang akan datang kalau kita dah nak buat haji dan sebagainya, jangan, tak perlu. Apatah lagi tadi cakap lepas solat belakang makam Ibrahim, lepas tawaf tu kita ambil selfie. Tak boleh. Jangan. Sepatutnya kita duduk dekat situ, tenang, pergi minum air zam-zam, duduk dulu, minta ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Kan? Kemudian fokus ibadat tu. Sebab masalah sekarang dah jadi trend. Semua buka telefon. Semua selfie, tengah sa'i, tengah tawaf, selfie. Hukum dia apa? Itu riak. Tapi ada ustaz kata boleh. Walaupun ustaz tu kata boleh, tapi ni Nabi kata. Bukan anda kata, ni Nabi kata. Kamu kata untuk Allah, untuk manusia. Allah kata tak, untuk manusia, bukan untuk Allah. Tak ada bahagian Allah yang kamu kata tu pun kamu tipu. Jadi hati-hati. Orang dulu-dulu depa jaga betul. Sebab tu fatwa ulama yang Masjidil Haram dulu-dulu kan tak bagi. Syadid. Yang syadid bab ibadat ni kita kena pegang. Sebab dia bukan bab lainlah kalau memang kita kata dakwah ke wasilah dakwah tempat lain. Tak, ni tengah ibadat tu fokus. Kalau anda memang anda cerita pengalaman pergi haji apa semua kat tempat, kenapa mana gambar? Anda kata tak ada gambar. Tak ada gambar. Sebab haji ibadat. Adalah gambar yang di luar daripada tanah haram ataupun di luar daripada tanah haram. Adalah. Tapi buat apa kita nak tunjuk kat orang? Takut haji kita ni jadi riak. Sebab sekarang orang nak tengok gambar kan? Ada gambar tak? Kalau tak ada gambar, tak ada bukti. Macam ni lah, macam tak ada gambar menuntut ilmu. Tak ada pun gambar talaki depan syekh, tak ada bukti. Kita bukan hidup zaman telefon, semua smartphone, orang ambil gambar, selfie dan sebagainya. Adalah gambar sikit-sikit, tapi bukanlah kita 24 jam dengan gambar. Kadang-kadang kita kena lawan sikit trend. Sebab mungkin orang akan anggap syadid kan, tapi kena lawan. Sebab dia berkait dengan ibadat. Kalau kita mengaji akidah, yang ni lah jawapan dia. Tapi kalau kita nak mengaji hora-hore, suka-suki, yang kita nak korbankan tu ibadat kita ni. Hati-hati.
Sebab kalau ikut trend memang kalau nak cari fatwa yang kata boleh, ramai yang kata boleh. Kata tak apa, yang penting niat, tak apa, yang penting niat, tak apa, yang penting. Tapi ni yang disebut tadi lepas ibadat kan. Jangan. Kalau lepas ibadat tu janganlah. Kalau dia pergi dah berjalan nak pergi restoran makan-makan kan, dah nak relax dengan kawan-kawan teman-teman sambil ambil latar belakang Masjidil Haram ataupun Mekah tu harus. Itu ringan sikit. Kalau sebahagian ulama kata termasuk juga. Ulama yang syadid dia kata termasuk juga sebab dia ikutan ibadat kan. Tapi kita fahamlah kan, benda tu bila dah selesai ibadat tu habis lah. Itu kita kata adalah ringan lah sikit. Yang ni betul-betul lepas solat tu kau nak ambil tak perlu, tak ada hajat. Dan dia memang akan termasuk dalam riak. Jadi hati-hati. Jadi itu ibadat ni kita kena betul-betul ikhlas lah. Mengaji akidah, mengaji tauhid memang betul-betul kena ikut. Tapi bab lain tak ada masalah. Bab lain nak ambil gambar ke apa, tak masalah. Ibadat kita yang kita buat untuk Allah ni jangan korbankan. Sebab kita tak tahu kan kita terima atau tak. Bayangkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah, minta Allah Ta'ala terima. Kita baru pergi je, dia orang yang buat tu bina, takut Allah terima atau tak. So, menunjukkan dia orang lagi tahu tentang apa kenal Allah. Orang yang kenal Allah dia akan rasa takut amalan dia tak diterima. Kita bermudah-mudah pasal kita tak kenal Allah, tak kenal dengan sebenarnya. Kita ingat aku dah penat lelah apa semua, takkan tak ambil gambar. Itu pemikiran kita. Jangan macam tu kan. Sebab tu tengok orang dulu-dulu kan, ana rasa ana ingat lagi tok-tok kita buat haji, dia tak ambil gambar dekat Kaabah. Dia ambil gambar naik unta, betul tak? Yang tukang ambil gambar dulu kan tak ada smartphone. Dia ambil waktu yang gambar unta yang ada haudas, yang ada hias-hias tu. Tak boleh buat kamera. Sebab dulu tak boleh buat kamera. Pasal dulu pegang betul-betul. Pasal ibadat kena ikhlas. Sekarang ni pasal semua dah ada kamera dalam poket. Tu susah nak kawal tu. Jadi siapa yang nak kawal? Diri sendiri. Sebab kita tak boleh ikut trend. Ikut trend rosak lah. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ikut majoriti manusia atas muka bumi, Allah kata dia akan sesatkan kita daripada jalan Allah. Jangan ikut orang. Anda ingat tok nenek kita dulu pergi haji, dia ambil gambar tu, kamera kan dulu-dulu kan, waktu dia belakang unta kan, yang hias-hias tu kan, dia tak ada pun ambil lepas betul-betul tawaf ke apa ke. Boleh jadi dia ambil sebelum tu ke kan, sebagai kenangan. Itu masih lagi kita kata dalam ruang lingkup keharusan. Nampak? Tapi kalau betul-betul ibadat tu bahaya. Lepas ibadat macam umpamanya macam kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sepatutnya astagfirullah duduk dulu. Ni tak. Dan salat. Apa tujuan? Nak bagi galakan untuk orang salat. Tak boleh. Tetap tak boleh. Sebab tu mana ada cara dia macam tu untuk galakkan orang ni. Sebarkan hadis-hadis tentang fadilat haji. Share banyak je video-video yang umum kan. Banyak je video-video yang umum. Boleh share orang ni. Tak semestinya kena share kita. Sebab kita dia akan korbankan ibadat kita tu. Lebih-lebih lagi yang tadi dalam konteks tadi dia buat betul-betul lepas solat sunat tadi. Tak betul lah kan cara dia tu. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi Ustaz, bukankah ada hadis Nabi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin falahu mislu mislu ajri fa'ilihi. Baik, itu konteks dia apa? Menunjukkan kebaikan. Kebaikan yang umum. Hadis tu hadis tu kalau kita tengok dia konteks dia man da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Petunjuk maknanya petunjuk kepada kebenaran. Sebab dalam riwayat lain ditafsirkan maknanya al-huda, petunjuk pada sunnah, kepada tauhid. Adapun tadi menunjukkan ibadat kita, dia bukan masuk petunjuk. Ibadat kita dengan Allah, dia luar daripada konteks petunjuk. Sebab petunjuk Nabi
Nabi suruh kita riak ke amalan? Nabi larang. Hadis tadi. Jadi kena faham dengan hadis tadi. Hadis yang kita sebut akhlisu a'malakum. Allahumma hajja la ria'ah. Haji yang tak ada riak. Jadi tak boleh kita kata kalau macam tu, lepas kita solat, lepas kita bangkit tahajud, boleh lah. Qiyamul lail semua. Dan qiyamul lail, man dalla ala khair kana ka ajri fa'ilihi. Kalau itu kaedah dia, maknanya salah konteks lah. Ibadat kita tak boleh tunjuk kat orang, walaupun alasan kita nak tunjuk. Kan tadi hadis yang anda baca yang tadi, alasan dia rahim, alasan dia wajah manusia. Dia kata, aku buat kerana Allah dan untuk rahim, untuk silaturahim. Allah kata bohong. Itu hanya untuk rahim, tak ada bahagian aku. Allah tahu. Kata ulama, boleh jadi sebab dia punya yang rahim dia tu dilebihkan daripada Allah. Kalau lebihkan daripada Allah pun dah habis dah. Kalau ada bersama dengan ibadat tu selain Allah, syirik. Riak, syirik asghar. Syirik asghar dosa besar. Yang satu lagi, wujuhun nas yang dikata tadi dalam hadis tadi, dalam hadis yang sahih kita sebut tadi, li wujuhin nas, dia kata li wajhillah wa li wujuhin nas, untuk Allah dan untuk wajah-wajah manusia. Maksudnya kalau kita faham literally, dia buat amalan tu, dia kata untuk Allah dan untuk menggembirakan orang lain, wajah-wajah manusia. Allah kata bohong. Kau jangan kata buat untuk aku, sebenarnya kau buat untuk manusia. Kita tak mengaji akidah, tak mengaji tauhid, kita rasa macam confident, aku buat untuk Allah. Sombong. Kalau ambil hadis tadi tu, maknanya lepas ni semua ibadat kita boleh tunjuk kat orang, termasuklah qiyamul lail kita, tahajud malam kita, bangkit malam kita, ambil gambar dengan alasan man dalla ala khair kana ka ajri fa'ilihi. Tak betul. Macam mana kita nak tunjuk kat orang? Sebarkan hadis fadilat buat haji. Itu cara dia. Tak perlu ambil gambar lepas buat haji ataupun lepas solat, lepas tawaf tadi. Betul tak? Sebarkan poster yang ada hadis perintah, itu baru man dalla ala khair kana ka ajri fa'ilihi. Galakkan orang untuk buat haji, galakkan orang untuk buat ibadat umrah, galakkan orang untuk bangkit malam. Barang siapa yang bangkit malam, ini hadis dia, fadilat dia. Itu baru betul. Bukannya dan saya bangkit malam, saya dan qiyamul lail, tahajud, tujuan dia man dalla ala khair kana ka ajri fa'ilihi. Mana boleh macam tu? Salah konteks, salah faham hadis. Tak betul. Anda nak bagi contoh ni, ibarat dia lagi. Ada tak orang yang baik, boleh tak kita buat sesuatu yang maknanya privacy antara kita dengan isteri kita, kita tunjuk ke orang kerana ini nak mandal? Tak boleh, sebab dia privacy, betul tak? Ini salah faham. Ini yang menyebabkan orang tak faham tu, yang dia tunjukkan kemesraan suami isteri depan orang. Apa tujuan dia? Man dalla ala khair, habislah, rosak lah. Sedangkan fuqaha bincang, orang yang tunjuk kemesraan antara suami isteri di khalayak ramai, fasik. Khawarimul muru'ah, maknanya menjatuhkan maruah dia. Ulama bahas, fuqaha bahas. Maknanya tunjukkan kemesraan yang maknanya yang di luar batasan. Cium isteri depan orang ramai ke? Kalau cium sekadar cium apa tu dahi ke waktu musafir, lain cerita. Itu ulama kata harus. Tapi ini menunjukkan kemesraan. Macam orang sekarang ni buat teruk-teruk ni. Menikah apa semua tunjuk kemesraan, romantika, rumah tangga dan sebagainya. Akhir sekali cerai pun tunjuk juga. Na'udzubillah min dzalik. Cerai pun tunjuk kat TikTok juga. Pasal apa? Dah semua tak ada privacy. Itu ibarat dia. Takkan kita nak kata man dalla ala khair kana ka ajri fa'ili. Tak betul. Ibadat kita yang khusus, ibadat kita tu adalah lagilah berhak untuk kita jaga. Sebab bukan semua ibadat kita kena tunjuk.
dengan tujuan nak tunjukkan kepada orang, kena nak bagi galakkan kepada orang. Mungkin tanya ustaz lain, mungkin dia berkata boleh. Tapi bagi ana, orang yang mengaji tauhid, mengaji akidah, kita nak jaga yang amalan kita ni, ini lebih selamat. Terpulanglah kalau ada orang ustaz kata boleh, yang penting niat, terpulang. Tapi kalau rujuk kalau kita rujuk ahli ilmu yang betul mereka bincang tentang bab riak ni, apa maksud riak? Sebab dia kita kena objektif lah. Bila sampai bab ibadat ni, kita kena betul lah. Kalau tak, apa beza kita dengan ahli bid'ah? Ahli bid'ah dia ikut hawa nafsu. Kita pun ikut hawa nafsu juga. Kan? Tak betul lah. Maknanya ibadat. Jangan kita campurkan dengan urusan-urusan lain. Habis lepas ni kalau guna dalil tadi, man dalla ala khair kana ka'ajri fa'ili, semua benda kita kena tunjuk dengan alasan ini. Itu sebenarnya perbahasan mendalam dalam masalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan dia ada kaitan juga dengan sebab trend lah. Sebab yang tanya kita tadi mungkin dah tengok trend tu dah meluas. Trend ambil gambar depan Kaabah lepas tawaf, tengah tawaf, buat live, TikTok live, Facebook live, dia dah jadi trend. Bila dah jadi trend ni, susah sikit lah kita nak counter tu. Kadang-kadang orang agama pun buat, ustaz pun buat, tapi orang ramai buat tu bukan jadi hujah. Kita ni nak belajar, nak beramal dengan ilmu, kita kena beramal dengan ilmu, bukan ikut orang. Dia bukan masalah urusan dunia ni kan. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, memang Allah Nabi bagi kita kelepasan. Tapi bila bab ibadat, kan, senanglah kata nak ambil gambar juga, ambil waktu di luar ibadat. Macam anda sebut tadi lah, di luar ibadat tu, maknanya dah selesai semua tadi, tak ada langsung kaitan dengan ibadat kita, silakan. Tapi kalau ada menjurus kepada ibadat kita yang khusus, macam tadi dia kata dia lepas solat tu dia nak ambil, jangan. Sebab dia bukan masalah kita tunjuk kat orang tadi, masalahnya Allah terima atau tak tu. Itu yang paling berat. Allah terima ke tak? Jadi nasihatnya betul-betul kena belajar tentang tauhid, belajarkan akidah. Kalau nak juga ambil yang tadi kata nak guna hadis yang man dalla ala khair tu, pergi dekat Safa Tower ke waktu tu kan, tengah makan nasi lemak kat sana ke kan, ataupun di kawasan hotel kemudian ada Masjidil Haram ke, itu lebih dia keluarlah daripada daerah ibadat kita tadi. Sebab itu kalau kita tengok ustaz-ustaz sunnah pun, dia tak ada lah lepas-lepas betul ibadat tu kan. Kalau dia orang tunjuk pun hanya lepas dah makan kan, dah rehat-rehat, dah selesai tahallul dah. Tapi tengah ibadat, mereka tengah buat ibadat tu, mereka tak tunjuk. Dia tanya sahabat-sahabat kita mutawif yang sunnah lah. Kalau yang punah ranah memang semua dia tunjuk. Kan? Ustaz-ustaz yang dia orang buat waktu dia orang ambil gambar, tim dia orang ambil gambar tu waktu dah luar lah. Waktu dia orang dah selesai, settle. Tapi tengah-tengah ibadat tu tak ada lah. Sebab dia orang pun tahu. Kecuali kalau memang ada, kita tak boleh nak elakkan kalau orang lain yang buat liputan. Macam selalunya media lah. Tapi kalau kita mampu elakkan lah. Sebab tu tarawih yang baru ni kan tak ada live kan, dekat Masjidil Haram tak ada kan, tak sure kan. Tapi sebenarnya ada permintaan daripada jemaah yang saya ingat adalah yang ada, sebab mungkin jemaah-jemaah yang solat kan, dia nak jaga privasi dia orang. Dia orang tak mau supaya zoom apa semua. Tapi benda tu penting untuk keselamatan kamera tu kan. Itu tujuan dia lain. Sebab tu dia ada pro and kontra lah. Tapi bila dah ada kamera, orang-orang yang solat ni, dia kau boleh nak elak kan. Sebab tu dia pakai shima, dia pakai rutrah, dia tutup. Kalau dia nak elak kan, kita lagi masuk lagi seronok. Sebab gambar kita masuk seluruh dunia. Itu kita punya kebiasaan. Tapi kita kena lawan lah kebiasaan tu. Nak ikhlas ni bukan senang. Nak riak tu mudah. Riak sekarang ni ada dalam poket kita je. Sebab tu siapa yang boleh berjihad, menahan tangan dia daripada menunjukkan amalan ibadat dia di khalayak ramai,
dia mujahid fi sabilillah. Dia betul-betul berjihad lawan nafsu dia. Sebab nafsu sentiasa ammaratun bisu'. Nak tunjuk juga. Nak tunjuk juga. Nak tunjuk juga. Tahan. Sabar. Sabar Mat. Sabar Din. Kan? Kau ni tengah ibadat ni. Buat kerana Allah. Ustaz dah kata dah. Kan? Tok Guru dah kata ajar dah. Buat kerana Allah. Aku mengaji dah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas tu murni kerana Allah. Tak ada campur. Ibarat dia macam susu tadi yang murni. Tak ada campur. Perasa pun tak ada. Ini kau dah tunjuk tu dah campur apa dah. Tak, itu logik dia. Jadi tak boleh. Buang dulu. Letak, tutup dulu telefon tu. Lepas tu, dah selesai tu baru. Tak ada. Anda rasa ustaz-ustaz kita nasihat benda yang sama lah. Time ibadat jangan. Wukuf di Arafah, time doa tu tak perlu nak ambil gambar. Kan? Dan ada dia punya, kalau kita bahas tentang tazkiyatun nafs, ada benda-benda yang boleh bawa kepada riak tu. Antaranya yang kita kena bezakan antara tahadduth bin ni'mah dengan riak, ataupun sum'ah, ujub. Sebab tu kena teliti halus. Dia tak boleh semudah-mudah kita kata semua benda tahadduth bin ni'mah. Semua kita nak cerita nikmat, sehingga kan benda yang melibatkan ibadat yang khusus kita dengan Allah pun kita nak cerita juga, tu tak jadilah. Tu beza dia. Tahadduth bin ni'mah ni maknanya bila dah selesai kan, kita sebut alhamdulillah kan, alhamdulillah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kan, aku selesai mengerjakan haji. Tu selesai. Tapi tengah buat ibadat tunjuk, padahal ibadat dia tak selesai lagi pun, baru satu part dia. Itu tak jadi tahadduth bin ni'mah. Dia lepas tu. Sebab tu ulama bahas kan, tahadduth bin ni'mah ni dia berlaku setelah selesai ibadat haji tu. Sebab tu disyariatkan, bila disunnahkan bila balik buat kenduri. Itu tahadduth bin ni'mah. Bukan tengah buat ibadat tu kau tak tahu lagi, tengah-tengah ambil gambar tu mati. Apa nak jadi? Itu logik dia. Sebab tu tak disyariatkan lepas solat sunat tawaf cerita kat orang, betul tak? Lepas selesai semua, balik ke negeri sendiri tu baru buat jamuan. Yang sunnah kan? Yang sunnah buat jamuan. Sebab itulah baru tahadduth bin ni'mah. Time tengah buat ibadat tu tak ada tahadduth bin ni'mah lagi, sebab tengah buat ibadat tak wukuf lagi, tak tahallul lagi, tak melontar jamrah lagi, tak lengkap lagi. Itu logik dia. Lepas selesai tu baru tahadduth bin ni'mah. Itu baru maksud tahadduth. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, bila dah selesai semua. Kalau dalam konteks ibadat haji lah. Kan? Itu pun tahadduth bin ni'mah ni untuk menzahirkan kesyukuran. Tapi kalau baru lepas selesai tawaf, tu banyak lagi. Kalau haji, banyak lagi kau tak selesai. Dan kau tak boleh dabik dada amalan kau diterima atau tak. Sebab itu tak disyariatkan pun cerita kat situ. Ataupun tahadduth bin ni'mah bukan cerita kat situ. Walaupun kita ada telefon sekarang. Dia yang disyariatkan, yang disunnahkan lepas selesai semua. Balik ke negeri sendiri buat apa? Kenduri kan? Itu disunnahkan. Itu tahadduth bin ni'mah. Itu konsep dia. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Banyak soalan. Satu soalan. Satu atau dua? Kisah tentang ciri-ciri orang munafik, dia berjanji dia tak penuhi. So macam mana tentang orang-orang yang berhutang dan tak bayar, kemudian dia anggap hutang tu benda biasa dalam bisnes, dan dia terus menambah hutang dan menambah walaupun belum ada kemampuan untuk bayar, dengan alasan itu normal dalam bisnes. Baik. Kalau dia sengaja berhutang dan dia tahu benda itu adalah bebanan, yang mana hutang ni bukanlah benda yang ringan sebenarnya. Bila kita berhutang dengan manusia ni, maknanya kita berhutang, maknanya kita telah meletakkan nasib pengakhiran kita
sama ada kita diterima, diangkat roh kita ke langit atau tak dengan hutang. Maknanya dia bukan ringan sebenarnya hutang ni. Tapi masalah tu trend tadi, trend kalau kita ikut trend memanglah menggalakkan hutang. Jadi persoalan dia, kita nak ikut trend atau nak ikut syariat. Dalam syariat kita, dalam Quran, dalam sunnah, hutang ni bukan benda yang kita boleh bermudah-mudah dan boleh anggap ringan. Bukan boleh anggap ringan. Kita dah hutang, kita tak selesaikan hutang, kalau kita tambah lagi hutang sehingga banyak hutang. Jadi ibarat dia macam kita ikat tangan kita kan, ditambat oleh orang lain, kemudian habis tangan kanan dah, tangan kiri ditambat lagi, kemudian tengkok kita kena tambat lagi, kaki kita ditambat. Maknanya seakan-akan macam tu, kita dikelilingi dan dibebani. Itu ibarat mudah lah. Jadi macam tadi jugalah, kita tak perlu ikut trend. Tak perlu ikut trend. Adakah itu ada ciri-ciri munafik? Jawapannya, kalau dia ada pada idza wa'ada akhlafa, berjanji, dia menyalahi janji, termasuk lah. Dia ada ciri-ciri munafik lah. Berjanji, bila dia dah banyak hutang, dia janji, okey, minggu depan saya bayar. Tapi dia sengaja melewatkan atau sengaja tak bayar. Padahal dia ada. Sebab apa? Sebab dia dah tambah hutang. Dia nak bayar hutang orang lain pula, lepas tu dia beban lagi dia tak bayar. Jadi bila dia dah start satu, sebab hutang ni termasuk dalam uhud, masuk perjanjian. Aufu bil uqud, Allah kata, penuhilah perjanjian-perjanjian kamu. Akad, termasuk akad adalah akad dain, akad hutang. Sebab tu ayat dalam Quran, ayat yang paling panjang tu cerita pasal tulisan hutang, tentang hutang. Ada hutang kan, pemihutang dan penghutang. Jadi hutang ni bukan benda ringan. Jadi kalau kita mampu untuk selesaikan hutang yang sedia ada, jangan tambah beban hutang lagi. Sebab bila kita tambah beban hutang, kita tambah beban perjanjian. Akad hutang lah. Akad, bila kita tambah akad, berapa banyak akad yang kita tak selesaikan. Bila kita dah berhutang dengan orang, maknanya kita berjanji nak bayar. Itu termasuk dalam wa'ada. Tapi kalau kita menyalahi perjanjian, akhlafa, termasuk ciri-ciri munafik. Jadi kalau orang tanya, adakah banyak berhutang ni termasuk ciri-ciri munafik? Ya. Bila dia sengaja menyalahi janji tadi, bila dia dah tahu dah ada hutang orang lain, dia sengaja sebab ikut trend, kata bisnes gini. Sengajalah, kata sengaja, dan tak ada niat untuk nak menyelesaikan. Kan, dia tak ada niat untuk menyelesaikan, itu dia memang sengajalah. Itu ada, kalau tengok dalam hadis yang lain, memang ada ancaman lain lah. Bab hutang ni dia ada ancaman yang lain lah. Dia ada memang ancaman yang khusus. Tapi adakah dia ada ciri-ciri munafik ni? Kalau dia memang berhajat, kalau kata dia buat bisnes tu sebab dia melibatkan apa? Banyak pihak. Kemudian pihak ni pun berhutang orang ni, dia berkait. Yang tu di luar kemampuan dia, tetapi sebagai seorang mukmin, dia takkan reda, melainkan dia akan berusaha untuk selesaikan hutang. Walaupun agak lewat, tapi yang tu dia termasuk dalam, kita kata, dia bukanlah terus jadi munafik, tapi dia kalau ada niat nak selesaikan dan dia berusaha, dia terlepas daripada ciri-ciri munafik tu. Yalah, sebab kita pun ada hutang kan, kita pun banyak hutang. Kalau orang buat bisnes lagi banyak hutang. Tapi kita kena faham, kalau tak ada niat ataupun sengaja melewatkan, dia ada ciri-ciri munafik. Yang tu bahaya lah. Sebab tu kalau boleh kita selesaikan hutang kan. Jangan kita tangguh. Bertangguh, dia bertapuk-tapuk lagi, bertimbun lagi hutang tu. Dan banyak akan menyebabkan akhir sekali bila hutang, kita bukan hutang dengan kucing ke, kambing ke, itik ke, kita berhutang dengan manusia. Manusia dia ada hak yang kita perlu tunaikan. Dia ada perasaan. Kan? Selalunya orang hutang dengan kawan lah. Kawan kita ni dia ada perasaan. Dia ada anak isteri nak kena tanggung. Betul tak? Dia ada pihak lain. Dia ada pekerja yang dia nak kena bayar. Jadi fikir. Sebab itu kalau boleh kita berusaha untuk sampai kita bebaskan diri kita daripada hutang. Sebab itu kejayaan dia. Kalau kita tak berhutang dengan orang. Sebab itu salaf dulu, mereka
macam mana mereka nak elakkan berhutang? Contoh macam Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibn Uyainah. Dia kata kurangkan pergaulan. Bila kamu kurangkan pergaulan, kamu pilih kawan kan, maknanya kecilkan sikit circle tu, kamu akan kurang berhutang. Tapi kalau kamu mula dah kathratul khulata, banyak bergaul, kamu juga banyak berhutang. Sebab tu macam mana kita nak atasi kan, maknanya kurangkan tu maknanya dalam arti kata kita hanya ambil kita hanya bergaul dengan orang yang betul-betul boleh bagi manfaat akhirat dan dunia kita tanpa kita memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain. Maknanya kurangkanlah. Maknanya pergaulan tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, kalau bisnes sekarang ni dia nak kena dia punya konsep dia networking. Jadi kena banyak. Tak ada masalah. Asalkan kita tak bebankan hutang. Kita tak berhutang dengan orang lain, kita tunaikan hak orang lain, dia boleh je kan. Benda tu bukanlah makna kita kena networking tu tak ada. Kerana kita nak elakkan hutang, kita pun tak ada network. Tak, boleh je kita besarkan network kita, tapi kita tak berhutang orang. Kan? Cuma itulah orang yang dah terbiasa hutang tadi. Itu masalah dia. Anda cakap tadi macam contoh macam bila terlampau kita, sebab yelah bila kadang-kadang ada orang dia banyak network ni, dia ada udang di sebalik batu. Macam dia ada hutang dia ni, dia nak pinjam kat orang ni pula. Dia lari daripada orang ni, dia macam banyak kes. Kan? Dia pura-pura mula dulu dia dari ahli sunnah. Sebab dia tengok ahli sunnah ni ramai orang kaya. Lepas tu dia tak boleh nak bayar hutang ataupun dia ada kes menyeleweng dan sebagainya, dia pergi join ahli bid'ah. Ahli bid'ah dia nampak kaya pula waktu tu. Dia join sana. Itu banyaknya berlaku daripada hutang. Jadi hati-hatilah. Maknanya lebih baik kita kurangkan pergaulan tu dengan niat, kalau kita kata ya Allah aku kurangkan pergaulan ni kerana tak mau berhutang dengan orang. Dia boleh jadi tak mau berhutang budi kan. Hutang duit tu lah, yang hutang wang duit tu. Itu boleh bila kita tak bayar hutang orang, kita tangguh, tapuk-tapuk lah hutang dia. Orang tu ada anak, orang tu ada isteri. Kan cuma tengok macam apa dia industri bola. Banyak hutang dengan pemain-pemain yang tak bagi gaji. Bahaya tu. Kan? Gaji sampai berapa bulan tak bayar. 6 bulan. Orang tu ada anak isteri. Bayangkan orang tu bekerja. Kan? Tapi tak bayar gaji. Dia kena doa orang yang dizalimi pula. Banyak tu. Dia yang hutang ni jangan main-main lah. Kalau boleh memang kita kena selesaikan. Jangan bertangguh. Sebab tu memang ciri-ciri munafik lah. Sebab dia menambahkan perjanjian dan kita menyalahi sengaja. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab tu antara solusi dia juga adalah kita berbelanja sesuai dengan keperluan. And ikut kita punya keperluan, bukan apa yang kita nak ataupun tengok trend orang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Habis ha? Okey. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni dah boleh pre-order kan? Apa dia? Novel yang kita sebut sebelum ni, banyak kali kita sebut. Kitab terakhir Tembok Sepi ni, dan yang dalam bahasa Inggeris The Last Book, The Silent Wall. Jadi ini antara usaha kita untuk menyampaikan mesej dakwah itu dengan lebih kita kata lebih santai dan lebih berseni, ataupun lebih kita kata ada nilai-nilai yang kita kata yang menggunakan bahasa yang menarik ataupun bahasa yang unik dan penceritaan. Dipanggil uslub da'awi al-qasasi ataupun uslub sardur riwayah. Ini sebenarnya uslub dakwah. Uslub maknanya mendatangkan kisah. So ini diterima pakai oleh ulama zaman berzaman. Dan dia uslub Quran sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.